Okey. Jadi untuk tukar language ataupun bahasa dekat Gemini ataupun Flow AI, first pergi dekat Gmail. Nampak ni Gmail. Lepas tu pergi dekat email yang kamu nak tukar tu. Lepas tu tekan manage your Google account. Bila dah tekan manage your Google account, akan keluar macam ni. Nampak ni, ada personal info, ada security and sign in, your device. Tekan dekat personal info. Bila dah tekan personal info, dia akan keluar macam ni. Lepas tu scroll je sampai bawah, nanti akan nampak ni language. Nampak ni language ataupun bahasa. Tekan dekat sini. Bila dah tekan dekat sini, nampak tak lambang pensel ni? Ni lambang pensel ni, tekan. Yang ni saya dah tukar jadi memang bahasa dia English lah. Lepas tu awak type je English. Lepas tu pilih negara Malaysia, tekan save. Okey, kalau ada bahasa Vietnam lagi dekat sini, awak tekan pangkah ataupun buang terus. Nanti dia akan kacau bahasa kita dekat Google lah. Okey, bila dah tukar, awak back je. Back, pergi dekat Flow AI. Ni Flow AI. Ni nampak, yang ni tadi sebenarnya bahasa Vietnam. Bila saya buka dekat Google, dia akan bertukar kepada bahasa Inggeris di sini. Jadi dah boleh start buat projek lah, untuk buat video ke. Senang je untuk tukar bahasa. Okey, kalau masih bahasa lain atau masih bahasa Vietnam, awak refresh je balik. Okey, refresh je balik. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum.